Ramai orang beranggapan bahawa membeli rumah adalah satu beban yang berat. Namun hakikatnya, memiliki rumah merupakan satu pelaburan jangka panjang yang sangat bernilai. Setiap bulan apabila kita membayar ansuran rumah, kita bukan sekadar menyediakan tempat berteduh untuk diri sendiri dan keluarga, malah kita sebenarnya sedang membina aset yang kukuh untuk masa depan. Berbeza dengan menyewa rumah di mana wang yang dibayar setiap bulan tidak akan kembali dan akhirnya hangus begitu saja, membeli rumah membolehkan anda memiliki hartanah sendiri. Satu aset yang nilainya berpotensi meningkat dari tahun ke tahun. Bayangkan, setiap sen yang anda laburkan untuk ansuran rumah adalah langkah demi langkah menuju pemilikan penuh sebuah rumah idaman yang kelak boleh diwariskan kepada generasi seterusnya atau dijual untuk keuntungan. Jika anda masih tertanya-tanya bagaimana untuk membeli rumah mengikut kemampuan bajet anda, jangan risau. Saya sedia membantu anda memahami proses pembelian rumah daripada perancangan kewangan hinggalah ke langkah-langkah praktikal yang perlu diambil. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut atau ingin mendapatkan info tentang kelas khas yang saya anjurkan, jangan segan untuk WhatsApp saya. InsyaAllah, saya akan berkongsi ilmu dan panduan yang bermanfaat agar impian anda untuk memiliki rumah sendiri dapat direalisasikan dengan lebih mudah dan terancang.